Okey, salam sejahtera. Hari ini kita melihat pula soalan karangan autobiografi. Autobiografi ini sejenis karangan yang masih penting. Kalau kita meneliti buku teks darjah 5 dan darjah 6, ada latihan-latihan yang berkaitan dengan autobiografi. Jadi dari segi peperiksaan, autobiografi masih penting walaupun ini wujud lama dulu, sejak dulu lagi karangan ini wujud. Kerana karangan ini satu penulisan kreatif yang harus digalakkan dalam kalangan pelajar. Okey, karangan autobiografi dia keluar macam ni. Aku sebagai mata manusia, aku sebagai mata manusia, aku sebagai komputer, aku senaskah surat khabar. Okey, jadi ini merujuk pada aku ataupun saya lah. Dan karangan yang sama tentang mata ni boleh keluar sebagai karangan fakta. Ini factual, okey, kepentingan mata. Tapi cara menulis dua-dua karangan ini jauh berbeza. Untuk karangan yang berkaitan dengan kepentingan mata ini, kita mungkin mulakan karangan dengan setiap insan mempunyai sepasang mata. Setiap insan mempunyai sepasang mata. Lepas tu baru kita tulis mata merupakan deria penglihatan yang sangat penting bagi manusia. Deria penglihatan yang sangat penting untuk manusia. Okey, kamu boleh sambung lagi. Ini karangan factual, mudah. Cara ni kamu tahu. Tapi karangan untuk autobiografi, cara kita tulis ataupun kita mulakan karangan itu berbeza sedikit. Aku sebagai mata manusia, kamu akan mula karangan sebagai aku mata manusia. Aku mata manusia. Ayat yang pendek seperti ini pun sudah sesuai untuk karangan autobiografi ini. Aku senaskah surat khabar. Full stop dulu. It's okay. Nothing wrong. You have to introduce who you are. Sebab di sini you are the mata. Okay? Aku mata manusia. Aku merupakan salah satu daripada panca indera. Tahu panca indera? The five senses yang kita ada, panca maknanya five. Okay? Aku merupakan salah satu daripada panca indera yang penting. Penting bagi manusia boleh. Okay? Lepas tu kamu kena cari idea. Karangan tentang mata ni, how do you generate ideas? Mata. Kamu adalah mata. Sepasang mata yang kita guna untuk melihat. Jadi bagaimana nak generate ideas? Okey, salah satu cara untuk buat karangan autobiografi ialah dengan membuat macam main-main. Letak mata di tengah, cari seberapa banyak perkara yang dapat dikaitkan dengan mata. Lagi ekstrim kamu pergi, lagi banyak idea kamu dapat. Contohnya saya bagi satu perengan yang berkaitan dengan mata ni, kamu boleh tulis penyakit mata. Ini jarang pelajar fikirkan. Penyakit mata serius. Ada otak orang boleh jadi buta kerana penyakit mata ni. Dan penyakit mata ni pelbagai. Pergilah hospital mata, klinik mata, banyak orang duduk berdiri, macam-macam masalah penglihatan. Okey, penyakit mata ni saya bimbang kamu tak akan fikirkan itu masalah. Okey, kamu selalu fikirkan perkara yang kita guna untuk melihat, memandang keindahan alam semula. Jadi that is easier part. Okey, mata ni berguna untuk melihat keindahan alam. Okey, manusia melihat keindahan alam dengan menggunakan aku. Okey, fine. Tapi jangan lupa aspek lain. Kamu juga boleh bawa cerita aku sakit. Aku dilanda penyakit. Aku sudah tua. Aku terpaksa dipasangkan dengan kacamata. Jadi ini jangan lupa penyakit. Satu lagi yang saya nak kaitkan dengan mata ini ialah satu lagi perkara ekstrim yang kita dapat kaitkan dengan mata ni. Melihat penyakit
melihat penyakit dan saya terfikir satu perkara penting. Okey, yang dapat dikaitkan dengan mata. Kita kena fikir macam ni. Kita kena fikir, letak benda tu di tengah dan just go random, just write anything that you know about mata. Okay, so kacamata boleh. Kacamata. Specs, just about specs. One paragraph. Just about specs. What kind of spec? What color? Bentuk, harga. Aku dipakaikan. Kacamata ni terjatuh, terhempas, remuk. Okay, berkecai, pecah. So many things you can relate with mata. Jadi jangan fokus mata saja. Kalau fokus mata saja, idea tak cukup. Semua perkara yang berkaitan dengan mata ni macam penyakit, macam kacamata, kita kena ambil dan gunakan sebagai idea untuk menulis karangan. Itu maksud saya untuk kembangkan idea. Lagi banyak idea, lagi senang tulis satu autobiografi yang bagus. Okey? Dan mata ini satu-satunya mata memerlukan tidur yang secukupnya, kan? Tidur yang secukupnya. Jadi tidur ini juga dapat kita kaitkan dengan kesihatan mata. Dan akibat kesihatan tidak terjaga inilah maka timbul pelbagai penyakit yang berkaitan dengan mata. Dan dalam karangan mata ini, apa salahnya ketika penyakit mata ini kamu berjumpa dengan doktor mata ataupun doktor pakar mata. Kamu berjumpa dengan pakar mata. Doktor boleh, pakar boleh. Pakar mata, eye specialist. Eye specialist you bring inside your karangan tentang mata. That's what I mean. Okay, go random, look for ideas. Look for ideas. Gabungkan semua idea itu, baru bikin cerita kita. Itulah cara untuk menulis karangan yang menarik, karangan yang ada banyak benda. Orang baca rasa kita kreatif. Kita boleh mengendalikan karangan seperti autobiografi ini. Okay, jadi melihat is the simplest thing. Lepas tu the extreme, macam penyakit mata, kacamata, tidur, macam mana nak jaga mata dan sebagainya. Jadi kamu boleh kaitkan lebih banyak idea untuk menulis satu karangan yang baik berkaitan dengan mata. Dan jangan lupa ketika tulis karangan aku sebagai mata ni, terus mula dengan aku, introduce yourself, lepas tu bincangkan satu demi satu perkara yang berkaitan dengan aku sebagai mata. Contohnya, macam mana nak tulis? Pada suatu hari, one new paragraph, pada suatu hari aku dilanda suatu penyakit yang ganjil. Aku dibawa berjumpa dengan seorang doktor pakar and explain about his clinic. Di situ aku mendapati banyak lagi orang sepertiku yang mengalami pelbagai masalah kesihatan. Kesihatan walaupun negatif dalam karangan yang menjadikan karangan lebih real, dan itulah realiti mata. Mata boleh sakit, kan? Boleh sakit. Jadi gunakan semua ni dalam penulisan untuk dapatkan idea. Letak idea tu di tengah. Kalau autobiografi, letak di tengah dan branch out. Cari seberapa banyak idea yang boleh. Lepas tu himpun semua idea for different paragraph and start writing. Okay, thank you. Study hard.